Nabi kata tidak ada seorang pun yang masuk syurga dengan amalannya. Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu juga ke ya Rasulullah, kamu pun tak masuk syurga dengan amalan kamu? Nabi kata, wala ana, aku pun tak masuk syurga dengan amalanku, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah melimpahkan kepadaku dengan nikmat dan juga rahmatnya. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan belas ihsan Allah, dengan kasih sayang Allah. Akan tetapi Allah nak sayang, Allah nak kasih, Allah nak limpahkan rahmat itu bila Allah tengok banyak tak buat amal ibadah, banyak tak buat ketaatan kepada Allah, banyak tak buat benda-benda yang Allah redha waktu hidup di muka bumi dulu. Kalau timbang amalan kita, banyak benda yang Allah redha kita buat, banyak benda yang ketaatan yang kita buat, maka ketika itu Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat Allah, kerana Allah redha dengan amalan ibadah kita yang banyak.